Nabi bersabda lagi, barang siapa mengkhianati zimmi, akulah musuhnya. Artinya barang siapa mengkhianati orang kafir semata-mata kerana dia bukan ahli syahadah, Nabi kata aku bergalang ganti musuhnya. Nabi melindungi orang bukan Islam. Huraikan ini. Sebab apa? Ada orang kata, oh ini pas, ini kerana bawa Islam maka bawa retorik agama. Retorik agama yang pah bawa selagi yang Islam yang betul tak perlu dibimbangkan, kerana itulah penyelesaian kepada masalah manusia. Manusia sebelum Islam huru-hara. Bukan saja soal kaum, bukan soal kabilah, lelaki dan perempuan pun huru-hara. Ada yang mentanam anak hidup-hidup, menolak satu jantina, hanya menerima satu jantina. Islam tolak. Tuhan jadikan manusia ada dua jantina, tidak tiga, tidak satu, dua jantina. Kemudian datang pula yang nak jadi tiga jantina, mari kaum Nabi Lut, pun Islam tolak. Ni nak jadi rahmatan lil alamin. Ini prinsip-prinsip yang kita bina dalam negara kita. Islam mesti ambil tanggungjawab pemimpin. Islam mesti membuktikan kita adil, kita saksama. Usahakan orang hidup yang bukan Islam mesti dihormati. Yang dah mati pun Nabi hormat. Satu hari Nabi Rasulullah berjalan, tiba-tiba ada jenazah lalu depan dia. Nabi suruh berhenti hormat pada jenazah. Orang beritahu, ya Rasulullah, yang mayat lalu itu bukan mayat Islam, mayat orang bukan Islam. Nabi tetap memberi penghormatan. Hak mati pun Nabi hormat orang bagi orang bukan Islam, apa lagi hak hidup. Hak hidup Nabi kata, siapa khianati zimmi, akulah musuhnya. Inilah Islam yang patut kita perkenalkan. Jadi nak takut dengan PAS ni apa pasal? Nak takut dengan PAS ni apa pasal? Nak melawan boleh. Saya paling lama melawan dengan PAS. Kenapa saya mudah boleh masuk PAS? Sebab saya tak pernah tanam kebencian pada PAS. Melawan juga. Saya ketua pembangkang. Tok Guni Aziz Menteri Besar, saya ketua pembangkang. Berapa pegang? 7-8 pegang saya melawan dengan PAS. Tapi kenapa mudah saja masuk PAS? Orang terkejut saya masuk PAS. Sebab pengikatnya ada antara UMNO dan PAS. Selagi siapa lebih betul, lebih patuh pada Islam, itulah jalannya. Kenapa saya tak bersedih dibuat pada UMNO? Sebab UMNO bukan agama. Malah UMNO yang langgar perintah agama. Elok-elok saya lah tukang karang, saya yang tukang tulis draft MOU perjanjian UMNO dengan PAS. Malam esok nak baca atas pentas, malam tu baiki. Sebab apa? Mursyidul Abbas, Tok Guru Hashim Jassin minta pada Zahid, dan Zahid beritahu pada kami suruh tambah satu ayat dalam MOU UMNO dengan PAS. Sekiranya berlaku lagi silap faham, perbezaan pendapat antara UMNO dan PAS, maka UMNO dan PAS berjanji nak rujuk pada Quran, nak rujuk pada Sunnah. Habis yang lain belum apa-apa lagi melalak, kata PAS yang tinggalkan muafakat nasional. Saya kadang-kadang jangan nak melayankan kawan UMNO yang telah dah kena putar kepala oleh penipuan Zahid ni. Tapi semalam saya geram, saya jawab. Bila ada seorang buat posting, sejarah tidak akan melupakan jahatnya PAS ni, dia belok meninggalkan muafakat nasional dengan menyertai Bersatu masuk Perikatan Nasional. Tuan-tuan, inilah spin penipuan Zahid buat. Saya terpaksa betulkan, PAS tak pernah keluar daripada Perikatan Nasional, daripada muafakat nasional. Setelah termeterai pada 14 hari bulan September 2019,
apa tak pernah keluar daripada Muafakat Nasional, tak pernah belot kepada Muafakat Nasional. Ya belotnya siapa? Apa yang terjadi pada bulan Julai, bulan 7 2020, saya sedang buat persiapan nak sambut ulang tahun pertama Muafakat Nasional pada 14 September 2020. Antara acara yang nak diaturkan ialah nak mengumumkan bersatu masuk Muafakat Nasional, bukan PAH keluar. Bulan Julai, perhimpunan perjumpaan ahli parlimen UMNO dengan Muhyiddin isytihar depan ahli parlimen UMNO bahawasanya dia setuju masuk Muafakat Nasional, bukan PAH keluar. Lalu saya lapor pada Zahid kata minta surat hitam putih. Saya kata nak hitam putih, kita kena jemput hitam putih lah. Lalu saya dengan Taqiyuddin draft surat, bawa ke Zahid, suruh sign surat jemput bersatu masuk Muafakat Nasional. Taqiyuddin bawa kepada Tugu Haji Hadi, 2 orang sign surat tu. Saya dan Datuk Taqiyuddin bawa pergi kepada Muhyiddin. Dia orang UMNO tak tahu apa yang berlaku. Ni saya yang mentadbir. Dah banyak fitnah, saya terpaksa buka. Pergi pada Muhyiddin pun jawab hitam putih, bagi sekeping surat. Saya Datuk Taqiyuddin ambil salinan, saya simpan sampai sekarang. Dijawab hitam putih oleh Tazim Muhyiddin, bersatu setuju masuk Muafakat Nasional. Tak timbul soal apa tu, baik bersatu yang masuk. Dan nak diumumkan pada 14 September 2020, ulang tahun pertama MN. Waktu tu MN baru berusia 10 bulan. Patut 9 bulan lebih ni, nak masuk 10 bulan, boleh beranak seorang lah kan. Nak beranak lah seorang ni, nak tambah satu ni. Tapi pada bulan itu jugalah Dewan Negeri Sabah dibubarkan. Nak buat pilihan raya ujung bulan September, maka majlis 14 September terpaksa ditangguhkan. Waktu ditangguhkan itulah, bulan itulah juga Datuk Zahid senyap-senyap pergi berunding dengan DAP nak angkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kita bukalah cerita ni. Kenapa nak fitnah PAS? Saya cakap saya terbuka, saya tipu sila saman. Kalau saya fitnah sila saman, bahawasanya kamu secara diam-diam satu malam naik kereta, tukar kereta, pergi ke satu tempat di Ampang Hilir, naik atas sebuah rumah, kamu dan Aitun Elok dan Anwar Ibrahim serta beberapa orang berunding nak jatuhkan kerajaan Tazim Muhyiddin yang UMNO sendiri ada di dalam. Maka kami yang jadi menteri kat dalam tu tersepit. Belah sini Perdana Menteri, kita menteri, mesti kena ikut Perdana Menteri. Kita akan sumpah kepada Di-Pertuan Agong kena jaga kerajaan. Di sini Presiden yang duduk luar kerajaan sedang buat kerja nak jatuhkan kerajaan yang parti sendiri ada kat dalam. Maka kami menteri-menteri menolak cadangan Zahid menyokong Anwar. Sebab tu kerajaan ada ni Madani ni bukan kerajaan titah agung, kerajaan perancangan cikgu dengan murid. Betul. Bila? Bulan Julai 2020, pilihan raya 2022. 2 tahun sebelum itu komplot dah dibuat. Pusingan pertama dengan cara beri surat kepada Agong, Anwar bawa, gagal. Pusingan kedua suruh ahli parlimen UMNO termasuk Noh ni, kumpulan 15, saya SD,
nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Akhirnya no, tak sign sebab dia orang parti, dia pegang no Anwar, no DAP. Dia tak sign. Gagal pusingan kedua. Pusingan ketiga bila Muhyiddin jatuh, diharapkan nak tukar kerajaan bagi Anwar Ibrahim. Sekali lagi kami gagalkan. Kami angkat Mahir Sabri jadi Perdana Menteri. Malam ni kita buka, Zahid tak pernah setuju Mahir Sabri jadi Perdana Menteri. Betul. Sebab tu bila Mahir Sabri jadi Perdana Menteri, dia tikam Perdana Menteri dia sendiri daripada belakang. Dan bila Mahir Sabri bubar parlimen, dia bunuh semua orang yang menyokong Mahir Sabri. 8 menteri. Kalau seorang Anwar Musa, tak apa Anwar Musa jahat. Takkan Anwar Musa pun jahat, Hisham pun jahat, KJ pun jahat, Almas Sadi pun jahat, ada apa-apa pun jahat, Norma pun jahat, Syahidah Kasim jahat, Menteri UMNO jahat semua. Sebenarnya bukan jahat, semua ni tak setuju UMNO ambil DAP angkat jadi kerajaan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita berpegang pada muafakat nasional. Kenapa kita nak belot kepada PAS, sedangkan PAS tak jadi Perdana Menteri? UMNO kalah, UMNO jatuh, PAS tolong. Waktu UMNO ayam tak patuk, itik tak sudu, PAS datang menolong. 9 pilihan raya saya jadi pengarah dan penyelarah pilihan raya kecil. Satu calon PAS pun tak ada. Semua calon UMNO, PAS tukang kempen. Pilihan raya Kamera Highland, calon UMNO, PAS kempen, kita menang. Pilihan raya Semenyih, calon UMNO, PAS kempen, kita menang. Pilihan raya Lembau, calon UMNO, PAS kempen, kita menang. Pilihan Tanjung Piai, calon UMNO, calon MCA, PAS kempen, kita menang. Pilihan raya Kimanis, PAS kempen, calon UMNO, kita menang. PAS tolong UMNO. Kenapa sekarang ni nak tukar antara PAS dengan DAP? Ayat mana? Surah mana? Kamu yang sign, katakanlah ada beza pendapat UMNO dan PAS, tolong rujuk pada Quran. Kan dah janji begitu.